Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, rakan-rakan sekalian, kita bertemu lagi dalam Cerita Sikit musim kedua, episod 2, Julai 2025. Baik, recap episod 1 bulan lepas. Ringkasnya tuan-tuan, terima kasih penghargaan kepada semua alumni. Kita telah dapat 6 alumni berpotensi yang bersetuju untuk menyumbang penajaan dana kepada alumni. Satu dah lock. Alhamdulillah satu dah lock. Alright, Tuan Haji Wan baru lalu. Tuan Haji, sihat Tuan Haji Alhamdulillah sihat Tuan Haji. Satu dah lock, alumni muda dengan 30,000. Kita akan mula berikan kepada alumni, kepada pelajar-pelajar bermula Oktober nanti. Kemudian kita ke Johor berjumpa dengan alumni chapter Johor. Thank you Tuan Haji. Tempoh hari kita dapat jumpa dengan James Ho, dengan Datuk Gunawan untuk projek dengan alumni Johor Sejati Madani. InsyaAllah kita akan cuba lihat bagaimana kita dapat melaksanakan program itu bersama dengan alumni chapter Johor. Dan untuk maklumat rakan-rakan, alumni sekalian, Pusat Perubahan Alumni, bulan Julai juga kita telah berjaya menerima mengalunkan kehadiran Timbalan Pengarah Dr. Muaz daripada Fakulti Pertanian. Beliau akan banyak membantu kita. Ini gambarnya, alumni kita juga, dan dia akan berjalan bersama-sama dengan Pusat Perubahan Alumni. Baik, seperti dia dijanjikan, ramai yang masih bertanya bila nak cerita tentang Menara Jam, bila cerita tentang jam tu bila kita nak ada. Ramai yang dah tanya. Baik, macam ni tuan-tuan dah nampak ada lampu-lampu telah mula dipasang di Menara Jam. Itu memberi signal, tanda bahawa ada cahaya di hujung lorong. Nanti insyaAllah saya janji akan cerita dengan lebih lanjut tentang jam tu episod 3 nanti. Untuk episod 2 ni, kita nak beri cerita, nak sembang sikit tentang Malam Tautan Nostalgia Alumni. Ada 5 siri bermula daripada bulan Ogos sehingga Disember. Siri pertama, 8 hari bulan 8. Malam Puisi Alumni. Kita ada Datuk Dr. Jurina Hassan, Sastrawan Negara Alumni 2001 yang akan hadir bersama-sama kita pada malam tersebut. 8 hari bulan malam, kita akan berada di Menara Jam, di dataran. Majlis akan bersantai sahaja. Program ni santai. Jadi tuan-tuan boleh hadir bersama-sama, bawa kerusi camping. Kalau tak cukup, kita ada alas kerana kita ada food truck. Jadi boleh datang bersama-sama pada malam tersebut. Program itu dengan kerjasama daripada Persatuan Alumni, juga disokong oleh Kementerian Perpaduan, juga dengan rakan strategik PSPK. Thank you PSPK, banyak membantu. Tuan-tuan dah nampak TikTok sekarang ni dah banyak keluar. Kita terima kasih KTAG, pelajar-pelajar asasi yang membaca puisi, yang ada 18 orang membaca puisi, dan itu adalah satu promo untuk kita tarik alumni penaja daripada Wazan. Terima kasih Wazan, dan kita akan ada food truck yang ditaja oleh Wazan, dan juga sahabat kita alumni Usaha Jana, Cik Shidi yang akan menaja truck LED dan juga lampu pada malam tersebut. Dan pada malam itu kita dah janjikan bahawa ia santai je, santai sangat. Santai ni dia macam, pernah tengok cerita Apa Ada Dengan Cinta? Rangga dan juga Cinta. Cinta membacakan puisi untuk Rangga. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Tapi bukan puisi begitu yang akan dibacakan pada malam tersebut. Malam tersebut, puisi yang akan dibacakan adalah daripada buku ini tuan-tuan. Kesarang Cendrawasih, Antologi Puisi Syambara Deklamasi Puisi Kemerdekaan. Kita di bulan kemerdekaan, bulan Ogos. So, Datuk yang bagi Datuk VC sendiri turut akan berpuisi
juga daripada antologi puisi daripada buku inilah, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga pada alumni ketika posting TikTok itu mula tersebar, dikomunikasikan. Ada 2 atau 3 alumni telefon. Cik Fahmi, saya nak berpuisi pada malam tu. Dan kami terima kerana ada 2 yang datang ni terima dan kami dah aturkan. Cumanya kita tak open lagi lah tuan-tuan, tak ada rakan-rakan alumni. Sebab kalau kita open malam tu akan jadi panjang. Yang 2 orang yang awal ini dia bertuah, dia menawarkan diri dan kami dah masukkan slot untuk malam tersebut. Malam itu alumni akan berpuisi. 9 hingga 11 malam. 8 hari bulan. Keadaan santai. Dan kami juga akan berada di Tanjung Karang 5 dan 6 Ogos. Alumni yang berada di Selangor Utara, Sungai Besar, Sabak Bernam, Kuala Sangur, Sekincan, Tanjung Karang ni kita akan berkumpul di Sawah Sepadan. Kita ada program podcast bersama dengan UCTC dan juga PKPP. Kita akan buat program MBO, podcast di komuniti yang terpanjang. InsyaAllah doakan kami, alumni akan membantu. Dan malam tersebut juga kita akan ada perkumpulan temu mesra alumni di Tanjung Karang. Jadi rakan-rakan, itu yang akan berlangsung sehingga Ogos. Di hujung Ogos juga akan ada satu program alumni 75 menyambut Jubli Emasnya. Berapa yang mereka akan sumbangkan? Berapa jumlah yang akan mereka kumpulkan? Kita akan kongsikan nanti di episod yang akan datang. So, rakan-rakan sekalian, di bulan Ogos ini kita menyambut bulan kemerdekaan. InsyaAllah doakan terus alumni terus bergerak ke hadapan dalam menyambut bulan kemerdekaan. Kita sama-sama meriahkan. Pusat Perubahan Alumni dengan program-program Kibar Jalur Gemilangnya, kita akan berada di Menara Jam dan sama-sama kita terus menyambut kemerdekaan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Alumni UPM terus berilmu, berbakti. Hingga kita berjumpa pada episod seterusnya. Episod 3, cerita sikit, berakhir di sini.